8. Yang pertama dari Natasha. Juga 8 dari Fatin Farhana. 9. 10. 9. Yang terakhir dari Natasha. 9. Ya, para penonton sekalian, sekarang kita saksikan compound movement individual bagi perebutan peringkat bergangsa di antara Irin Fatin Farhana dari Johor menentang Natasha Muhammad Syarudin daripada Masum. Kedudukan sekarang 27. Dah jadi 37 Farhana, 35 Natasha. 9. Daripada Farhana dari Johor. 8. 8. 8 juga. So, bagaimana Farhana? 10 dari Farhana. So, kedudukan sekarang 55 berbalas 52. Sepuluh 10. dari Natasha. Baik kali ini. Farhana perlu konsisten. 10 juga. 10. Juga dari Fatin Farhana. 3 mata yang besar juga untuk dikejar buat Natasha. 10. 10 dari Natasha. 9. 9. Dan juga 10. Dari Natasha. 10, 10, 10. Itu yang kita ingin lihat dalam acara compound ini. 9. Saya telah bagi balik 2 poin. So, terus mengejar atau dibiarkan Farhana yang leading. 9 ke kiri. 9. So, angin juga agak kencang di sini buat masa ni. 9. 9. Angin yang tidak menentu, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau dia ada tu, kamu kuat lagi. 9. Inilah faktor-faktor yang mengganggu aiming para pemanah kita. Oi, 8. 10. 9, 9.
So 10-10. 9. 9. Terima kasih. 9. 9. Farhana. 9. 9. Wah, pasti mendebarkan buat kedua-dua pemenang. Natasha sepertinya berhati-hati untuk tidak memberi ruang kepada Farhana untuk memintas. Ui, 8. Jadi ini peluang untuk Natasha meninggalkan lebih jauh, mencari kedudukan yang lebih selesa. 9. 9. 10 10. dari Farhana. Anak pandai yang terakhir. So 9 dari Natasha. Ya, 9 dari Natasha. Sudah memadai untuk memenangi perebutan pingat emas, perebutan pingat kansar ini.